Qala ya abati unzur ma tarah satajiduni insyaallah minas sabirin. Okay, maksud dia pada maksud ayat yang ketiga ni bila ayat dia macam mana? Maksud dia bila Nabi Ismail dia lahir, dia dah besar, tiba Nabi Ibrahim ni dia kan tidur. Lepas tu dia termimpi. Dia kena dapat macam arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sembelih anak dia. Dalam mimpi? Dalam mimpi. Oh, dia dalam mimpi tu Allah bagi tahu dia suruh dia sembelih anak dia lah. Lepas tu dia pun masuk ayat seterusnya, dia pun terus ni tanya anak dia iaitu Nabi Ismail. Apa pandangan dia. Lepas tu Nabi Ismail pun menjawab, kau wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Sesungguhnya aku terletak dengan orang yang sabar. Yang tu lah maksud ayat dia. Sebab macam mana kan kita mimpi, kalau mimpi kita antara mainan syaitan, tapi kalau mimpi Nabi ni dia memang tidak lain tidak bukan perintah daripada Allah lah. Sepatah dua kata, podcast ini bermula, mendidik, menginspirasi hingga ke mercu jaya.